Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan infografik yang bertajuk Inovasi Teknologi Terhadap Kehidupan Seharian. Infografik ini memaparkan beberapa maklumat penting secara ringkas dan jelas supaya lebih mudah difahami. Semoga pembentangan ini dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan kepada semua. Slide ini menunjukkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Kita pergi ke slide yang pertama. Contoh inovasi teknologi dalam kehidupan. Ia merangkumi 3 bidang, iaitu bidang komunikasi, bidang pendidikan dan bidang pengangkutan. Pada bidang komunikasi, merangkumi 2, iaitu telefon pintar, media sosial. Pada bidang pendidikan, merangkumi 2 juga, iaitu pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan. Pada bidang pengangkutan juga mempunyai 2, iaitu GPS, kenderaan elektrik. Kita pergi ke slide yang kedua, iaitu maksud inovasi teknologi. Yang pertama, penciptaan teknologi baharu, menghasilkan alat atau sistem baharu untuk memudahkan kehidupan manusia. Yang kedua, penambahbaikan teknologi sedia ada, mempertingkatkan teknologi yang sudah wujud supaya lebih cekap dan berkesan. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara kreatif untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan teknologi dengan idea baharu bagi membantu menyelesaikan masalah harian. Kita pergi ke slide yang ketiga. 4 impak positif teknologi. Memudahkan komunikasi, menjimatkan tenaga dan masa, memudahkan pembelajaran, meningkatkan produktiviti. Kita pergi ke slide 4 impak negatif teknologi. Yang pertama, ketagihan telefon. Yang kedua, kurang aktiviti fizikal. Yang keempat, penyebaran maklumat palsu. Yang kelima, kurang interaksi bersemuka. Seterusnya ialah kepentingan menggunakan teknologi secara bijak. Yang pertama, membantu pembelajaran dengan lebih berkesan. Teknologi boleh digunakan untuk mencari maklumat, menghadiri kelas dalam talian dan memahami pelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mengelakkan kesan negatif teknologi. Menggunakan teknologi secara bijak dapat mengelakkan ketagihan, pembaziran masa dan penggunaan teknologi untuk perkara yang tidak berfaedah. Kesimpulannya, teknologi memudahkan kehidupan manusia dan membantu perkembangan dunia moden. Oleh itu, kita harus menggunakan teknologi dengan bijak agar memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.